Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubika bikalimatillah yatamati min syarri ma khalaq. Sekejap je aku just nak share sikit tentang Wahabi. Hari ni aku nak bercakap sekejap pasal Wahabi. Sejak 2 menjak ni aku banyak post pasal demokrasi, pasal kufurnya demokrasi, dan juga semalam aku ada post pasal tiang Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Suga, yang sebenarnya adalah antara syarat wajib haji yang patut wajib dilakukan waktu haji. Dia bukan rukun, tapi dia syarat wajib haji, iaitu melontar tiang jamrah. Aku nak tanya, tiang tu mana pergi? Sekarang ni dinding. Tiang tu ada sebab yang patut dilontar. Ada kisah Nabi Ibrahim. Dia berjalan, dia diganggu oleh syaitan. Kemudian Jibril muncul dan bagi tahu baling tiang-tiang tu ada besar, ada sedang, ada kecil. Jamratul Aqabah, Jamratul Sughra, Jamratul Wusta. So dia adalah spesifik. Tiang tu kalau kau tengok di serata dunia, itulah namanya obelisk. Benda yang sama, dia tiang Mesir yang atas dia ada tajam tu. Tiang itulah yang dibaling. Allah suruh kita berfikir, kenapa baling tiang tu? Ialah tiang setan. Bukan sebab setan diikat kat situ. Ya simbolik, tetapi dia penting. Dia kena tiang itu. Allah suruh berfikir, kenapa negara-negara demokrasi yang British demokrasi ni semua ada tiang yang sama? Kau tengok, even di Vatican sekali pun ada, di Washington, di France, di Argentina, di Brazil, di seluruh dunia yang ada demokrasi ada tiang setan tu menjaga. Ada Freemason, ada tiang setan. Cuba fikir kenapa Allah suruh baling tiang tu, dan kenapa tiang tu sama dengan tiang demokrasi obelisk. Kenapa sama dengan tiang Mesir? Dan mana pergi tiang-tiang tu yang kau baling? Maka masuklah Wahabi. Oh, sebenarnya itu simbolik je. Baling setan, niat aja baling setan. Kau rasa saja-saja ke Jibril keluar depan Nabi Ibrahim suruh baling tiang tu? Baik baling dinding mana-mana je ke baling tanah ke? Spesifik. Aku tengok geng-geng Wahabi ni dia suka cipta hukum sendiri. Dia pusing selagi boleh. Untuk kodenya Islam itu mudah. Inilah slogan Wahabi. Yang kodenya salah pi kelongkang sebenarnya. Wahabi ni salah pi kelongkang, wasabi. Suka-suka hati bapak korang sesatkan orang. Oh, tak perlu ada tiang tu, janji niat aja. Buat apa Jibril keluar suruh Nabi Ibrahim baling tiang tu? Kenapa tiang tu 3 saiz, besar, sedang, kecil? 3. Satu dekat Washington, satu dekat Vatican, tengah-tengah Vatican tu, satu yang kecil dipanggil Cleopatra Needle di London. Kenapa saiz dia sebiji sama? Lepas tu ada pula yang mangkuk ayam, saya tak tahu. Sekarang ni memang zaman kebodohan aku rasa budak-budak sekarang ni. Mungkin sebab vaksin, ataupun daripada kecil mak bapak bagi minum susu babi ataupun bubur khinzir. Aku tak tahu, sekarang ni budak-budak bodoh satu macam aku tengok. Mana ada tiang bang? Tak ada tiang kepala otak kau. Aku ni lahir tahun 73. Daripada kecil aku tengok TV orang baling tiang. Tiba-tiba dekat ujung 80-an tiang tu dah tak ada. Masuk 90-an tiang tu dah tak ada dah. Oh, kononnya benda ni dah dibuat di Amerika tahun 55
Washington Monument tu. Kau tahu tak Yahudi, Zionis, dia nak plan sesuatu, dia beratus tahun dia dah plan dah. Dia nak buat Israel, dia dah plan lama dah. Daripada World War I, World War II, daripada sebelum tu lagi. Bani Khazraj Yahudi ni dah plan, Nazi ni dah plan nak buat Israel. Dia nak curi tiang-tiang setan dia ni. Dia dah buat dah, kononnya dia buat banner apa semua. Tapi masa dia tengah banner tu, dia orang masukkan dalam tu, simenkan terus. Dia tak nak Tuhan setan dia kena baling. Tapi budak-budak yang Google ni, korang ni otak tak sampai nak berfikir benda-benda konspirasi macam tu. Pada kau ini semua teori konspirasi. Kau tak tahu konspirasi tu adalah real. Kau tak berfikir cara orang jahat berfikir. Kau tak boleh fikir cara Dajjal berfikir. Tu sebab kau dikena tipu dengan demokrasi apa semua. Ada, abang, demokrasi tu daripada zaman Islam. Habis pilih Saidina Abu Bakar tu macam mana? Bukan pakai suara ramai ke? Itulah demokrasi. Wah, nak ajar aku. Aku ni budak UIA, bang. Bukan aku bangga tak, tapi kadang-kadang aku geram juga kan. Aku budak UIA, Islamic Reveal Knowledge. Jurusan aku adalah jurusan ilmu wahyu. Baca Quran, baca hadis, study human science, political science, psychology, communication, sociology, macam-macam. So, aku nak bagi tahu kau, zaman Nabi siasah politik apa semua ni, dia mentadbir. Dia pakai sistem Islam daripada Quran Sunnah. Bukan sistem British. Susah ke korang nak faham? Aku tak tahu betapa bodoh, bongoknya orang-orang PAS ni. Budak-budak sekarang ni. Aku tak tahu korang makan riba ke apa ke, aku tak tahu. Tapi macam susah sangat nak beza demokrasi British dengan Islam tu lain. Islam ni syura, ikut Quran, ikut Sunnah, bukan ikut British. Yang Nabi buat tu ikut sistem Islam. Tak ada parti, tidak ada pecah belah umat. Tak ada belaga-laga, tak ada berkempen-kempen undilah saya. Tak ada bendera, logo, cap ikan bilis, cap sardin, cap katak, cap jenglot, apa semua tak ada. Kita aja ada satu bendera je, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hitam dengan putih, Aliwa Arayan. Kita tidak ada parti politik. Demokrasi British, tak ada. Nabi tak buat. Yang pilih Abu Bakar apa semua ni syura. Ulama yang buat undi apa semua. Orang alim ulama yang undi. Bukan orang biasa yang minum arak, yang tak solat apa semua mengundi. Susah ke nak faham? Abu Bakar jadi khalifah apa, Umar apa semua, tak ada parti. Dia orang tak bertanding pun. Dia orang tak ada aku ucap ketam, aku ucap babi, aku ucap ni. Tak ada. Susah ke nak faham? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar nak mampus Melayu sekarang ni. Lepas tu kau maki aku macam-macam. Aku ni palatau, isak gam, gila isim apa semua. Aku nak sedarkan korang ni semua dah sesat gila babi dah. Dah kufur, batal syahadah kau. Ada satu hadis akhir zaman. Fitnah Dajjal ni, paginya Islam, petang dah kafir. Pagi kafir, petang Islam. Apa maksud dia? Benda tu dah berlaku lama dah. Demokrasi. Pagi kau Islam pergi solat apa semua. Tengah hari kau beratur undi. Petang kau celup jari. Kau tolak hukum Allah. Kau ambil hukum British. Jadi sistem hidup kau. Sedangkan Islam itu ad-din. Kau kafir terus waktu petang. Ataupun kau sambung esok petangnya dah jadi kafir dah petang ni. Pagi esok pun kau kafir lagi. Tiba-tiba tengah hari kau sembahyang balik. Bertaubat. Masuk balik Islam. Itulah cycle fitnah tu. Pagi kau Islam, petang kau kafir, pagi kau kafir, petang kau Islam. Dia berpusing.
Dan setiap 5 tahun sekali, inilah apa yang berlaku pada engkau. Termasuklah orang-orang PAS yang kononnya nak berjuang dengan Islam, tapi tak faham sistem. Kau kena tipu dengan ulama'-ulama' kau, ustaz-ustaz kau, yang sebenarnya semua ada dalam Quran lah. Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Baqarah, Al-An'am, semua dah sebut. Jangan pecah belah, jangan ikut kafir dengan munafik. Semua dah ada hint pasal demokrasi. Tapi kau tak nak ikut. Kau ikut juga ustaz kau. Kau ikut juga tok guru kau yang pakai kalung Freemason. Kau pecah belahkan lagi umat, tambah parti lain. Pecah belah lagi. Sampai bila Islam ni tak akan bersatu dalam syahadah. Bodoh punya Melayu. Maaf cakap. Aku minta maaf, tapi itulah kenyataannya. Melayu bodoh. Dimain-mainkan oleh kafir, dimain-mainkan oleh sistem dan ulama'-ulama' jahat, ulama' su'. Tapi datang Wahabi, ini hadis ulama' su' ni semua daif, hadis lemah. Dia Wahabi ni memang dia dicipta oleh British, masuk Oxford, masuk Al-Azhar apa semua, untuk jadi ulama' kerajaan. Memutabelitkan, menyesatkan umat, inilah Wahabi. Semua yang kena kat batang hidung dia, ulama' su' ke apa ke, semua yang hadis pagi kufur, petang Islam apa semua ni, ini semua hadis daif. Semua yang kena mengena dengan demokrasi, yang kena mengena dengan tolol amri, dengan ulama' su' adalah pada Wahabi adalah hadis palsu. Inilah kerja Rora, kerja Mazhar, kerja Budin yang ditaja MACD apa semua ni. Inilah kerja dia orang. Ya Qahar, Ya Jabbar, moga Allah tunjukkan kebenaran. Ya Hak, Ya Allah, moga Allah balas pada korang semua Wahabi-Wahabi, Syiah yang menyesatkan umat zaman berzaman. Bila ada orang-orang yang nak cuba sedarkan, korang bodoh-bodohkan aku. Aku bercakap kerana Allah. Innallaha ma'ana, inna ma ya Rabbi sayahdin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.